Tiga tanda kewangan Tuan dalam bahaya. Yang pertama, Tuan tak ada simpanan kecemasan ataupun emergency fund. Tuan perlu sediakan at least 3 bulan gaji dalam bentuk emergency fund ni Tuan. Katakan gaji Tuan 3,000 sebulan, Tuan darabkan dengan 3 bulan, kemudian Tuan akan dapat 9,000 dalam bentuk dana kecemasan. So, 9,000 itulah dana kecemasan Tuan yang Tuan perlu simpan dalam bentuk cash. Yang kedua, bila kita meminjam, kita tak mampu nak bayar balik duit tersebut, sehingga kan kita putus hubungan dengan orang yang kita pinjam duit tersebut. Dan yang ketiga, duit Tuan tak tahu pergi ke mana. Contohnya, Tuan dah buat kira-kira, sepatutnya Tuan boleh menabung 10% daripada gaji. Katakan gaji Tuan 3,000, Tuan boleh menabung 10% iaitu RM300 sebulan. Tapi bila sampai di hujung bulan, duit tu entah ke mana. Kalau Tuan nak berjaya dalam menabung setiap bulan, Tuan tukarlah cara Tuan menabung ke dalam bentuk emas. Dan Tuan kena tambah lagi satu formula, iaitu Tuan dapat gaji, Tuan simpan dulu, lebih baru Tuan belanja. Bila kita dapat gaji, katakan gaji 3,000 Tuan, kita alihkan 10% ke dalam bentuk emas. Kalau gaji 3,000, tukarkan 300 ke dalam bentuk emas, selebihnya barulah Tuan belanja. Kita masih menabung, tapi cuma kita tukar kaedah menabung ke dalam bentuk emas. InsyaAllah, dengan menabung emas, Tuan boleh mengekalkan kekayaan Tuan, sebab fitrah emas, lagi kita tengok, lagi kita sayang. Tapi kalau kita simpan duit, fitrah duit, lagi kita tengok, lagi rasa nak belanja. Tuan boleh like video ni tanda Tuan setuju. Bagi Tuan yang nak menabung emas dengan 4 huruf, Tuan boleh pergi ke profil saya Amin Husaini. Tuan boleh rujuk video yang saya berikan 8 langkah mudah, ataupun Tuan boleh klik link di bio dan saya akan bantu sebaiknya.